Waktu dulu nak semayang ni, ya Allah terseksanya nak boleh semayang dalam keadaan sempurna. Semudah ni nak buat dia tuan-tuan, tak sampai seminit boyak panas. Kemudian terus tuang. Kacau. Tak payah duk tambah apa-apa dah. Jangan duk kata-kata lah. Nak pergi tambah bagaimana. Hak ni pun dah okey sangat dah. Just nice. Kita gunakan manisan daripada buah. Jadi tak ada lah nak siapa yang ada kencing manis. Dia kata, Ustaz, dah kencing manis nak kencing orang pula kan. Jadi boleh bawa macam-macam penyakit. Jadi kena boleh usahakan. Dan saya recommend sangat. Even mertua saya sendiri ada masalah saraf. Waktu dulu nak semayang ni, ya Allah terseksanya nak boleh semayang dalam keadaan sempurna. Tapi selepas kita usahakan daripada ekstrak moringa yang dulu saya cek, sampailah kepada kopi ni, dengan izin Allah permudahkan untuk solat dalam keadaan yang lebih sempurna. Bukan menyembuhkan, tapi insya-Allah kita cuba ikhtiar dengan apa yang Allah jadikan banyak bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan yang baik ni. Jadi boleh try amalkan kopi Madat Lab, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Nak dapatkan segera, tak susah tuan-tuan. Tekan kat bawah dan beli segera. Ambil manfaat. Kita usaha sama-sama. Terima kasih.